Hai semua, nama aku Hana, berumur 27 tahun. Beberapa tahun yang lalu, aku terima tawaran bekerja di Kyoto, Jepun. Inilah kerja pertama aku yang betul-betul stabil selepas bertahun-tahun hidup freelance yang tak menentu. Waktu tu, aku gembira sangat. Tapi ada satu cabaran yang aku perlu tempuhi sebelum aku berpindah ke sana, iaitu cari bilik sewa. Bilik sewa dekat Kyoto bukan murah. Terutamanya kalau yang berdekatan bandar, berdekatan dengan pejabat aku. Adapun sehingga 2,000 ataupun 3,000 ringgit sebulan. Aduh, aku punya bajet ni sekitar 1,000 lebih je ala-ala bilik sewa di KL. Hampir sebulan juga aku cari tak jumpa-jumpa dan hampir putus asa. Aku kata kalau tak jumpa juga rumah sewa ni, aku tolak je tawaran tu. Sehinggalah ada satu malam, aku mendapat pesanan dari seorang rakan yang sudah lama bekerja di situ. Katanya, aku jumpa bilik murah untuk kau, tapi dekat pinggir bandar, sunyi. Tanpa berfikir panjang, aku terus minta nombor telefon tuan rumah. 5 minit selepas aku mesej, pemilik rumah pun balas. Katanya, kau nak masuk? Boleh, hujung minggu ni. Tak perlu bayar deposit. Waktu tu aku pelik. Rumah lain semua nak deposit berbulan-bulan, tapi rumah ni langsung tak nak. Tapi sebab dah terdesak masa tu, aku setuju je tanpa banyak soal. Dipendekkan cerita, tibalah aku di Kyoto. Keadaan hujan masa tu renyai. Dari lapangan terbang aku naik teksi menuju ke bilik sewa. Adalah dalam setengah jam perjalanan. Akhirnya aku tiba di kawasan perumahan lama yang dari jauh nampak suram. Teksi menyelusuri jalan kawasan perumahan melintasi rumah-rumah kayu yang tersusun rapat. Kelihatan usang macam tak pernah disentuh manusia untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi aku nampak ada penghuni, malah beberapa orang yang berada di luar rumah mereka hanya melihat teksi berjalan perlahan-lahan. Rumah tempat aku menyewa bilik ni pula terletak betul-betul di hujung lorong yang paling sunyi. Dari jauh aku nampak pintu kayu tu terbuka sedikit. Aku bayar teksi, turun perlahan-lahan dan berjalan mendekati rumah tu dengan rasa yang berdebar. Ibarat ada sesuatu di dalam rumah ni yang menunggu aku datang. Bila aku tiba di depan pintu, sebelum tangan nak tekan lonceng, tiba-tiba pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi yang menyeramkan. Di sebalik pintu adalah seorang wanita tua berkimono lusuh yang memperkenalkan diri dia sebagai Yoshiko. Wajahnya kosong. Tak ada senyuman langsung. Dengan suara perlahan dia kata, masuklah. Aku cuba senyum dan cuba berkenalan. Yalah, baru pertama kali berjumpa dan aku akan tinggal di sini untuk satu jangka masa yang mungkin lama. Cuba tanya itu dan ini. Tapi wanita tu langsung tak layan. Kata aku dalam hati mungkin dia tak berapa faham bahasa Inggeris. Aku tanya dia tak jawab, jadi aku ikut je dia perlahan-lahan dari belakang masuk ke dalam rumah dan menuju ke tangga ke tingkat atas. Waktu tu aku sempat perhatikan keadaan rumah tu. Bersih tapi suram dan malam. Lampu semua samar-samar. Cahaya macam tak cukup kuat untuk menerangi rumah ni sepenuhnya. Sampai di tingkat kedua, suasana menjadi semakin gelap dan sunyi. Semua pintu bilik tertutup rapat, tapi aku perasan di bilik-bilik ini ada orang, ada penghuni. Aku perasan ada bunyi tapak kaki dan bunyi orang berbual. Kami pun melangkah menuju ke bilik paling hujung, melintasi bilik-bilik yang lain. Dia kemudian keluarkan kunci dari lengan kimono, tarik nafas dalam-dalam, kemudian buka pintu perlahan-lahan. Di sinilah aku mula rasa aneh. Wajah dia masa dia buka pintu tu nampak terkejut, membuatkan aku hairan dan terfikir, kenapa makcik ni terkejut pula bila pintu ni dapat dibuka? Macam dia sendiri tak percaya pintu tu boleh dibuka. Tapi aku perasan dia cepat-cepat tenangkan diri dan biarkan aku masuk sebelum dia berlalu pergi meninggalkan aku di dalam bilik tu. Dan di sinilah semuanya bermula. Masuk sahaja ke dalam bilik tu, aku nampak habuk tebal di setiap penjuru. Ia adalah sebuah bilik kecil, ada tilam lama, meja kayu rendah, almari tersorok di sudut. Orang kata minimalis, tipikal macam bilik-bilik di Jepun. Tingkap cuma satu, menghadap ke halaman belakang rumah.
Benda pertama yang aku buat, aku buka tingkap sedikit. Yalah, entah bila kali terakhir tingkap ni dibuka. Bersihkan habuk guna tisu basah yang aku bawa. Cuba jadikan bilik tu lebih selesa untuk dihuni. Kata aku, tak apalah, mungkin makcik tu terlupa nak kemas. Aku kemas sendiri je, tak ada masalah. Dalam setengah jam macam tu, dah siap kemas. Aku pun berehat dan berbaring di atas tilam. Masa tu, aku mula perasan walaupun tingkap terbuka, tetapi keadaan di bilik tu nampak suram. Walaupun aku masih mendengar orang berbual dan bunyi tapak kaki berjalan, tetapi masih lagi aku rasa sesuatu yang sunyi ketika berada di dalam bilik tu. Seolah-olah bilik tu kosong. Apa-apa pun aku cuba tak layan sangat perasaan ganjil tu. Yalah, pindah ke tempat baru ni, mungkin perasaan tu lain sikit. Untuk hari-hari yang seterusnya, aku cuba biasakan diri untuk tinggal di situ. Tapi entah kenapa, makin lama aku di situ, makin aku rasa berat nak keluar dari bilik. Aku pun tak perasan sejak bila aku rasa ada perasaan tu. Apa yang aku buat cuma duduk di katil termenung, melihat ke arah siling ataupun dinding. Tak fikir apa-apa, fikiran aku kosong. Bilik tu lama-lama menjadi tempat yang aku tak nak tinggalkan. Aku rasa selesa berada di dalam. Aku tak tahu kenapa, bukan seronok, bukan sesuatu yang membuatkan aku gembira. Ketika berada di dalam bilik tu, aku tak fikir pasal orang lain, tak fikir nak puaskan hati sesiapa, tak fikir nak bergaul ataupun jawab soalan orang. Ianya sunyi, hanya aku dan bilik tu. Dan semakin lama di dalam bilik tu, semakin pekat perasaan yang aku rasa mahu bersendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Orang mula perasan perangai aku yang berubah, tak macam dulu. Orang kenal aku sebagai ekstrovert yang suka bergaul, bersosial dan keluar rumah. Kalau aku duduk di rumah, ibarat aku tak keruan, kena keluar juga. Tetapi perangai aku berubah 180 darjah. Ada satu malam, aku terjaga pukul 2 pagi. Lampu koridor di luar pintu menyala. Bilik pintu terbuka sedikit dan di celah pintu tu ada sepasang mata, tidak berkelip, tidak bergerak. Aku kenal mata tu. Mata Yoshiko, makcik pemilik rumah ni. Dia berdiri diam mengintai aku dan bila mata kami bertentangan, pintu tu dia terus tolak rapat. Pintu bilik bergema di lorong. Aku tak keluar bilik, tak buka lampu. Aku cuma baring dan tunggu sehingga pagi. Ibarat semuanya terungkai bila ada satu hari aku turun ke dapur. Di dapur, aku melihat seorang lelaki yang mungkin sudah lama menjadi penghuni di situ. Dia tengok aku dan tanpa memperkenalkan diri dia tanya, "Kau baru pindah kah?" Aku pun tengok dia, senyum dan mengangguk. Katanya, "Kau di bilik hujung tu kan?" Aku kata, "Iya." Dia tersenyum sinis dan kata, "Sebenarnya ada sesuatu yang kau perlu tahu. Bilik tu dah lama tak dibuka, sejak tahun 2012 lagi." "Macam mana kau boleh masuk?" Aku terkejut dan tanya, Yoshiko yang bukakan pintu bilik tu?" Lelaki tu pandang aku dan kata, "Bilik tu tidak boleh dibuka, walaupun dengan kunci yang ada dengan Yoshiko tu pun. Tapi macam mana pintu tu terbuka bila kau tiba?" Ini membuatkan aku keras, kaku, tak tahu nak kata apa-apa sebelum lelaki tu pergi daripada meja tu, meninggalkan aku terpinga-pinga. Pada masa yang sama, aku perasan Yoshiko berada di satu sudut yang gelap sedang memerhatikan perbualan kami. Ini membuatkan aku ketakutan, terus naik ke tingkat 2 dan masuk ke dalam bilik semula. Aku tahu ada sesuatu yang tak kena dengan bilik ni. Sehinggalah aku cuba geledah seluruh bilik, nak tengok kalau ada benda-benda ganjil yang aku tak pernah nampak selama aku berada di sini. Akhirnya, aku terjumpa satu buku yang terletak di dalam sebuah almari. Buku tu ibarat disembunyikan. Kalau orang tak cari, dia tak akan jumpa. Itu adalah sebuah buku yang berwarna coklat gelap. Bila aku buka, muka surat pertama bertulis 1982 April. Helaian demi helaian penuh dengan tulisan tangan dari orang yang pernah duduk di dalam bilik tu. Ada yang di dalam bahasa Jepun, ada di dalam bahasa Inggeris. Penulisnya berbeza-beza tapi semua isi hampir sama. Catatan mereka pendek, kadang seminggu, kadang sebulan, tapi semuanya
mempunyai maksud yang sama. Di satu catatan bertulis, "Saya rasa kosong." Di catatan yang lain lagi bertulis, "Hari ke-21, saya dah tak keluar langsung." Catatan seterusnya, "Bilik ni selesa. Tapi satu keselesaan yang membuatkan saya lupa siapa saya." Catatan terakhir yang aku sempat baca berbunyi, "Saya bukan takut, saya cuma dah tak rasa apa-apa." Itu adalah catatan terakhir yang bertarikh 2012. Selepas tu, kosong seperti yang diceritakan oleh lelaki misteri tadi. Katanya bilik ini kali terakhir disewakan tahun 2012. Masa aku baca semua tu, aku terasa seperti membaca kisah pengalaman yang aku lalui di situ. Kata-kata di dalam buku tu macam apa yang terjadi. Dan di situlah aku sedar aku pun sudah menjadi salah seorang dari mereka. Aku dah lupa kenapa aku datang ke Jepun. Aku dah lupa bila kali terakhir aku bergelak ketawa dan bergembira. Aku dah lupa siapa diri aku. Hanya mahu berada di dalam bilik tu, berfikiran kosong, tidak berfikir apa-apa. Sebelum menutup buku jurnal tu, aku ambil pen dan menambah catatan aku sendiri. 2017 Oktober. Aku mencatat, bilik ini tak akan bunuh kau, tapi dia akan ambil semua yang buat kau jadi seorang manusia. Perasaan, ingatan, semangat akan hilang satu persatu. Ada sesuatu di dalam bilik ni yang akan menarik seseorang ke dalam lubang depresi yang gelap. Aku tutup buku jurnal tu, letakkan semula di tempat persembunyian dia tadi dan masuk tidur. Aku dah buat keputusan. Keesokan paginya, aku bangun awal. Aku kemas barang, tak banyak pun, beberapa helai baju, dokumen kerja. Aku turun ke ruang tamu di situ. Yoshiko sedang duduk dan melipat kain. Muka dia macam biasa kosong. Aku hulur duit sewa terakhir dan dengan suara yang paling tenang aku kata, "Saya kena pindah tempat kerja, tukar lokasi. Hari ini saya keluar. Ini adalah bayaran untuk sewa bulan ini." Yoshiko tengok aku. Sebelum dia ambil duit tu perlahan-lahan, tak banyak reaksi. Ibarat dia dah jangka aku akan keluar. Tapi masa nak buka pintu, dia bersuara. Perlahan tapi cukup kuat untuk aku dengar. Katanya, "Saya sangka awak takkan tahan seminggu." Langkah aku terhenti. Rupanya Yoshiko pun tahu apa yang berlaku di dalam bilik tu. Tapi aku tak nak tanya. Aku tak toleh. Aku cuma buka pintu dan terus keluar. Masa berada di luar, dada terasa ringan. Cahaya matahari menyentuh kulit terasa selesa. Ibarat sudah lama terkurung di dalam penjara. Inilah nikmat dunia luar. Aku kemudian melangkah pergi. Terlakar senyuman di wajahku. Dan waktu tu aku tahu, aku masih lagi ada masa untuk jadi diri aku semula. Tidak sehingga beberapa tahun kemudian aku tahu kisah sebenar yang lebih menyeramkan tentang rumah tu. Ini pun diceritakan oleh rakan sekerja aku. Korang ingat lagi kan? Ada penghuni-penghuni lain yang tinggal di situ selain daripada aku. Mereka semua adalah bekas penghuni bilik paling hujung tu. Mengikut cerita, ketika berada di bilik tu, mereka jatuh ke dalam lubang depresi. Pada waktu itulah, Yoshiko menawarkan mereka untuk tinggal di bilik yang lain dan di situlah mereka tinggal untuk bertahun-tahun lamanya. Ibarat bilik terakhir tu adalah satu perangkap membuatkan mereka mahu tinggal di situ sebelum dipindahkan ke bilik lain. Adakah kalau aku terus berada di situ, aku juga akan menjadi seperti mereka? Ibarat rumah tu mahukan penghuni tetap? Tak tahulah. Aku pun dah lama tinggalkan rumah tu dan itulah pengalaman aku. Rumah sewa yang buat kau depresi.